Hari ni saya nak tunjuk satu buah kereta Pro 2, jimat minyak, maintenance murah dan mampu milik. Model apa? Pro 2 Azia G Auto, warna silver. Okey, jom kita tengok kunci dia. Dia pakai mechanical macam ni lah. Dekat kunci ni ada lock, button boot, button bonnet dan unlock. Nak start macam biasa lah. Kena start manual. Okey, kalau perasan depan dia ni, dia menggunakan lampu halogen. Kalau bor mampu tukar bor saja. Kos tak tinggi lah. Dekat bawah ni dia tak ada DRL dan sensor parking hadapan lah. Untuk Azia G. Yang ni design Azia G. Untuk tayar, saiz dia 175, 65 dan 14, seri 14 lah. Untuk tepi ni dia tak ada skirting. Azia G, Azia X, tepi ni tak ada skirting dan side mirror dia ni manual dah. Awak tolak je gini, tak apa, tak rosak. Untuk Azia G. Nampak tak dalam video ni? Sebabnya dalam ni teduh, dalam kamera ni gelap. Okey. Design belakang Azia G. Dia tak ada emblem G dekat sini. Kalau model X dia ada tulis X. Dan Azia G sama juga dengan Azia X. Dia tak ada spoiler dekat atas ni. Okey, jom kita masuk dalam. Tengok lebih kurang Pro 2 Azia G. Kita start dulu. Okey, saya nak share dekat sini. Kita ada dua fungsi. Yang ni tempat adjust lampu, nak rendahkan lampu. Kalau kosong ni, lampu tinggi lah, nak rendah tinggi. Dan ni button traction control. Design seat Azia G. Lebih kurang je dengan Azia X. Jom kita masuk. Yang ni panel meter dia, meter analog. Dan sebelah dia ni ada sensor pintu. Kalau kadang-kadang orang tak perasan, sensor bonnet tu, sensor boot kadang-kadang buka, kalau tutup tak rapat. Kalau pintu ni kita perasan. Lepas tu sensor gear dan minyak. Bawah ni berapa kilometer kita gerak. Atas tu jam. Okey, yang ni multimedia display. Apa yang best dia dah ada Bluetooth. Zaman ni agak penting juga. Orang nak dengar lagu ataupun dia pasang Waze. Waze ataupun Google Maps dan sebagainya lah. Turun bawah ni sikit, panel aircon dan gear. Gear kita menggunakan gear DCVT untuk Azia. Dan ni button lock dan unlock. Dia berada dekat sini untuk model Azia. Okey, untuk steering dia tak balut leather lah. Okey, jom kita pergi dekat belakang. Okey, ni design seat belakang dia. Dia sama je, Azia G, Azia X lebih kurang sahajalah. Jom kita tengok ruang boot dia. Dari segi keluasan memang luas lah. Untuk model Azia terbaru ni dia lebih ke dalam. Dan yang mana ada baby tu nak letak stroller dekat sini muat lah. Letak sini stroller satu, bag satu dekat sini. Dekat bawah ada tayar spare. Untuk kereta ni, yang mana bergaji 1,700, bersih 1,500, ada potongan KWSP, ada lesen. Awak nak beli kereta ni, bayar down payment boleh, nak buat full loan pun boleh. Dan yang mana belum tahu lagi, bulan ni ada rebate RM500 untuk model Azia G, Azia X
dan SE. Bulan Jun RM500. Ada balance lagi 9 hari lagi. Untuk kereta Azia G ni, dia ada 5 color. Awak nak warna putih, silver, grey, merah ataupun coral blue, mana-mana pun boleh. Kereta Azia G ni, unit ni ready stock. Ada banyak model. Kiranya siapa cepat, dia dapat. Rebate pun ada RM500. Awak nak ambil duit tu boleh. Nak masukkan dalam loan pun boleh. Nak kurangkan down payment pun boleh. Yang mana tertanya-tanya showroom kita di mana? Showroom kita di Kubang Krian. Depan Masjid Kubang Krian lah. Boleh wes. Peroduaan Lasroom 3S. Belah tepi jalan saja showroom kita. Jalan Kubang Krian menghala ke Lundang. Dari segi urusan pula macam mana? Urusan awak nak buat online pun boleh, awak nak mari showroom pun boleh. Yang mana nak datang, jangan lupa boleh set appointment dengan saya. Imam Pro 2, pilihan anda.